Okay, let's go. Perdana Menteri Malaysia kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi, sering dirujuk sebagai Pak Lah, merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Beliau dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia. Abdullah berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari Oktober 2003 hingga April 2009. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau pernah memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Timbalan Perdana Menteri. Abdullah Ahmad Badawi terkenal dengan dasar Islam Hadari yang menekankan pendekatan progresif dan komprehensif terhadap pembangunan negara dengan menjadikan Islam sebagai asas utama. Sebagai pemimpin, beliau memberi tumpuan kepada pembaharuan pentadbiran awam, pembangunan ekonomi dan pengukuhan institusi demokrasi di Malaysia. Di bawah kepimpinannya, Barisan Nasional, BN, mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya umum 2004, namun menghadapi kemerosotan sokongan dalam pilihan raya umum 2008 yang akhirnya membawa kepada peralihan kepimpinan kepada Datuk Seri Najib Razak pada April 2009. Setelah bersara, Abdullah Ahmad Badawi terlibat dalam pelbagai usaha dan inisiatif berkaitan pendidikan dan kebajikan serta memberi nasihat dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pengurusan negara dan antarabangsa.